أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, siapa giliran saya setahun sekali dalam nak menyampaikan ilmu pengetahuan kepada diri saya sendiri dan juga kepada saudara dan saudari kita. Alhamdulillah, amalan yang kita buat setiap hari berapa sekalian, saya nak bagi dua bahagian dan dua perbandingan. Satu, amalan yang kita buat untuk diri kita sendiri sebagai puasa, semaya, baca Quran, zikir, ikhlas, semaya tahajud dan sebagainya. Dan satu amalan lagi yang kita buat bui kepada saudara kita, tapi hakikatnya boleh kepada kita. Mengajar, sedekah, bantuan anak yatim, dah buat bina-bina dalam masyarakat dari segi duit, dari segi tenaga. Kita khidmat masyarakat lah. Itulah amalan kita yang kita hidup di atas dunia ni. Boleh bagi dua perkara ni. Terkadang amalan kita untuk diri kita sendiri. Hak ni hak banyak sekali hak kita buat. Amalan yang untuk masyarakat jarang kita buat. Saya nak banginnya katanya, amalan hak kita buat untuk kita sendiri ni supaya kita jadi anak kali orang. Hari mana kita boleh buat kerja, hari itulah dia memberi gaji kepada kita. Hari mana kita sakit, hari itulah gaji tak sampai kepada kita. Nah, kita gagal secara mana, kita buat secara tu, dia memberi gaji kepada kita banyak. Itu amalan hak kita buat untuk diri kita sendiri. Kita rajin kita puasa. Dah kita rajin kita baca Quran. Kau gagah kau baca banyak. Dah kau rajin kita kau semaya banyak, kau zikir banyak. Tapi hari mana kita tak zikir, hari mana kita tak baca Quran, putuslah amalan itu. Itu sebagai kerja jadi anak kali orang. Tapi satu amalan lagi, saudara dan saudari buat apa sekalian, amalan pasal tokeh. Kita tak buat apa boleh kita.
Amalan gapo? Amalan tolong masyarakat. Tak kira lah buat barang wakaf, buat barang gapo, sedekah jariah, tanah pang kayu disejik, buat pagar kubur, dah hatta apa nafkah kepada sedekah kepada orang-orang untuk mengaji dalam pekak piatri piatu gapo kotak ni, kita tolong masyarakat. Amalan ini selepas pada kita mati sampai kita semua. Sepengah kita ada keberkah. Dan kepada kita tak matang pun anak kali hatta duit sama kepada kita. Walau kita tak kerja pun kita duduk jauh-jauh, duit siapa sama kepada kita. Sebab apa? Sebab kita ditokek. Tapi jaga dah manusia nak buat amalan apa yang jadi tokek. Sebab apa? Sebab boleh demo, nampak demo duk kerja, nampak demo duk gapo. Dan hakikat pahala sampai kepada kita ni, jaga mana kita nak buat. Oleh kerana itu, dah kita pisah buatlah amalan hak ghairu mamnun, dah amalan hak tak ada suk tempat dia. Dah amalan hak ghairu maqtu', amalan hak tak ada tempat beradu. Sebagai sedekah kepada anak yatim, dah hui makan kepada fakir miskin, dah kita hui kepada orang-orang sesak di rumah kita untuk dia mengaji, habis dalam mengaji dia tu, dia boleh kerja dengan sebab kita sekut dua dalam tu, maka pahala akan sampai kepada kita. InsyaAllah dah kita pakat-pakat, dah gila, kita pakat-pakat tukar amalan kita ni menjadi amalan pasal khidmat sakum lebih baik, lebih banyak daripada amalan kita buat untuk peribadi. Kerana amalan buat untuk peribadi supaya dia nak kali orang, bila kita tak buat, sekat itulah putus amalan kita. Tapi amalan kita, hak kita rapca sakum kita, dah tolong sakum ni, walau kita mati lepas pergi pun, pahala tu akan sampai kita kepada ruh kita, kepada diri kita selepas pada kita mati. Alhamdulillah saudara dan saudari sekalian, pada hari ini saya cadai sikit daripada ilmu pengetahuan. Hakikat sebenarnya kita kena mari dengar masalah haji. Ada sebab lah ni itu banyak hujat dah pergi, dah pergi buat haji ke Mekah tu. Pak ni kita lepas kepada ustaz yang lain lah yang dia cadai, tetapi saya cadai bukan sakut paut dengan haji. Saya cadai sikit sebanyak ialah sakut paut dengan hak kita tak kena. Ada satu amalan hak kita ni, satu perkara hak kita ni beci, dah tak say lah. Dah amalan ni atau kerja ni atau benda ni gapo sakut paut dengan kematian. Dah saya cadai hari ni sakut paut dengan kematian. Bagaimanakah kita nak buat baik kepada orang mati? Ini sikit sebanyak daripada hadis Nabi dan daripada ayat Al-Quran untuk nak menyampaikan kepada saudara kita sekalian. Yang pertamanya, mati ialah ulama Abu Ta'alif katanya ma faraqat ruhu, bagai yang tidak ada nyawa. Setiap bagai yang tidak ada nyawa, dah tak ada nyawa, itu dikatakan mati. Bagi yang mati, saudara dan saudari sekalian, bagi tiga. Oleh dalam hidup manusia kita ni, tiga. Satu, dia mati dengan sendiri, atau Allah buat dia mati. Nyakit, lagu kereta, wacai wanya, cing manis, jatuh pang kayu, cok di api. Gapo lagi? Mati hak Allah buat dia mati. Mati pasal ni tidak ada soalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak tanya.
Reno dia mau buat kereta dah pergi pelaga pohon kayu, Allah tak tanya. Yang super dalam klip 45 hari baru ni, orang ikut nara tu dah buat kereta pergi pelaga dengan tie dah di pohon jera tu, mati 7-8 orang sakit. Dah 7-8 orang juga mati tu Tuhan tak tanya. Sebab gapo dia mau mati? Saya mati ke mana ni? Mati ni Tuhan tak tanya. Kuamdan gapo ni Tuhan tak tanya. Mati yang kedua, saudara dan saudari sekalian, kita buat mati sendiri. Hak ni Tuhan tanya. Dah bunuh diri sendiri. Tak kira lah dengan juruk tekak, dengan berdiri, dengan makan, dengan tujung tempat tinggi. Dah, kalau kita tengok dalam berita sangkum siang ni banyak benar. Dah bunuh diri sendiri ni. Dari akhirat esok, orang hak bunuh dengan gapo, Tuhan ambil baris dia bunuh tu, azab dia dalam neraka Jahannam. Hak ni Tuhan tak tanya. Hak ni Tuhan tanya. Ada saya tanya, sebab apakah kamu bunuh diri kamu sendiri? Ini Tuhan tanya. Yang ketiganya, mati manusia seorang dengan sebab demo buat mati. Ada perbunuhan, ada lagi berdiri demo lagi gapo kau tu kau ni. Hak ni Tuhan tanya orang hak buat. Ada Tuhan tanya orang hak buat. Sebab gapo duk berdiri demo tu, sebab gapo duk bunuh demo tu, sebab gapo kau tu kau ni. Berita seminggu dua baru ni, sebulan dua dah tak seminggu dua. Hak kata berdiri di mana Krabi tu dah habis 7-8 orang mati dengan tok nebe, dengan anak, dengan bini, dengan orang-orang hak pergi ziarah. Itu orang hak buat tu Tuhan akan tanya. Hak buat Tuhan akan tanya. Lepas tu hak bunuh orang ni, nah kalau dalam Al-Quranul Karim surah Al-Imran, dia perangai Yahudi. Ada perangai Yahudi ni orang bunuh orang. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang mereka yang kufur dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ialah Yahudi di sini. Wa yaqtuluna an-nabiyyin, bunuh nabi-nabi. Orang Yahudi ni orang perangai dia bunuh nabi. Ada yang tak bunuh orang thamada, kaya dia tak bunuh. Dah orang sesak dia tak bunuh. Dia bunuh nabi-nabi. Bighairi haqqin, bunuh tu dengan tidak ada laktan, dengan tidak ada kebenaran. Dia pasal nak bunuh, dia tak betul dengan hawa nafsu dia bunuh. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Ini juga perangai Yahudi. Dan dia bunuh juga orang yang menyuruh kepada buat baik. Dan kalau dia mau nak buat baik dalam kampung, dia mau nak buat gapo kok ni, dah mari kamsami gapo ni, dah mari duk bunuh-bunuh ni, ialah perangai Yahudi. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Tuhan katanya, maka goyaklah kepada folk Yahudi itu dengan azab yang sangat pedih sekali. Di dalam cara kita nak buat baik kepada orang-orang yang mati, wahai saudara dan saudari kita sekalian, yang saya kasih sekalian, seorang sahabat radhiyallahu anhu pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada mak pak dia mati dah. Dia tanya, ya Rasulullah, bagaimanakah saya nak buat baik kepada ibu bapa saya selepas daripada dia mati? Nabi royak jawab kepada sahabat seorang ni, 4 perkara boleh kita nak
buat baik kepada ibu bapa selepas pada dia mati. Satunya as-salatu 'alaiha wastighfaru lahuma. As-salatu 'alaihima, dan kita semaya. Dan kita semaya di atas dia. Lepas tu istighfar, minta ampun dosa kepada keduanya. Semaya sini nak usyaikan katanya semaya ni semaya banyak lah. Dan segi dia bagi anak dia, kalau dia nak buat baik kepada bapa dia, bapa dia ke adik kakak dia ke ikutlah. Segi dia kena semaya banyak di atas mak pak dia, adik kakak dia mati. Itu dalil katanya dia ni berasa nak baik kepada dua ibu bapa dan adik kakak dia. Selepas itu juga dalil aku satu lagi, istighfar, minta ampun. Dah. Minta ampun, minta di Allah Subhanahu wa taala, wi Allah ni ampun dosa keduanya. Rabbighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa-doa mudah-mudah. Dan hak Nabi ni, hak Allah ajar kita, suruh kita buat baik dengan ibu bapa. Dalam sakum Islam ni bukan buat baik sekadar semasa dia hidup. Bahkan buat baik ni selepas mati pun kita kena buat baik juga. Doa. Dah. Tak berkait dengan masa, tak berkait dengan lepas maya, lepas gapo. Dah nak doa pergi mana tak ada gapo. Rabbighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dah doa pandai-pandai. Yang keduanya, secara nak baik kepada ibu bapa hak mati dah, ialah kita kena tunai apa hak janji kita dengan dia. Dah, kita janji gapo dengan dia, kita duk kecek gapo dengan dia dua orang tu, selepas pada dia mati tu pun kita kena buat. Bapa kata, demo adik-adik ni jangan balah dah. Lepas dia mati pun tak boleh balah. Tak kira lah buku saka, buku gapo pun tak boleh balah. Pak kita semua ni dah tanah serah tu pakat-pakat bagilah dia dak ambil sorang. Apabila kita pergi ambil sorang ni, maknanya kita tu tak kasih buat pak kita. Atau maknanya dibuat apa-apa hak dia terlekat. Dia lekat nazar ke, dia wasiat suruh dia buat haji ke, dia wasiat gapo ke. Kita pergi buat barang hak dia suruh saat ni. Dalil kata kita ni kasih kepada ibu bapa. Dah. Yang ke tiga, dalil kata kita ni kasih kepada ibu bapa kita ialah kita kena melia saing-saing dia. Allahu akbar. Melia saing tua kita. Dah, saing tua kita duk mana, dah lepas dia mati, kita sebagai anak ni kita kena buat baik juga. Bukan katanya lepas pada orang tua mati kita pun lucu dengan saing dia dulu. Profit kita saya banyak ni. Dari tua kita pun saya banyak juga. Selepas pada dia mati kita kena buat baik dengan saing dia. Saing dia duk mana. Nabi SAW banyak dah buat berhubungi dengan saing Khadijah. Ya, siapa satu ketika tu Aisyah pun wasa tak kena. Nabi buat baik dengan saing Khadijah. Supaya Khadijah ada tu, Khadijah gejala rematu, Khadijah pasal sedekah rematu, Khadijah pasal gapo rematu. Nabi pun lepas Khadijah mati tu Nabi hubung. Dan Nabi tak tinggal dak. Inilah saya panggil salah satu daripada kita tu nak buat baik kepada dua ibu bapa. Yang keempatnya hak Nabi royak, kita kena hubung waris-waris hak orang tua kita.
Hak sani ngasai. Dah hak yang tiga sani ngasai dia. Hak yang sutai ni waris barah. Mana waris barah dia? Mak nakal kita waris barah dia lah tu. Dah. Mak nakal kita, pak nakal kita, sepupu dia. Dah. Jadi dengan kita dua pupu pak tu kau ni. Semua waris barah hak ibu bapa kita, balik ibu balik mak, kita kena buat baik belaka. Sebab ketika dia hidup dulu pun dia gidah mah kakak dia, mah adik dia, mah mak dia tok kita. Dah. Mah anak nakal dia, mah pia pun kita pun kena pergi turut. Dah jalan-jalan hak dia pergi. Bukan sekadar suk dia mati, kita pergi sekat adik kakak kita je. Kakak kita, adik kita, mah mak nakal tak pergi dah. Dah mak nakal balik pak, mak nakal balik mak. Dah sepupu mak, sepupu pak. Dah kalau ada tok pun dah pergi lek tok lek pak, tok lek mak. Jikalau kita boleh buat pak perkara ni, itu dalam kata kita ni kasih ibu bapa kita. Satu, semaya minta Tuhan apa dosa dia. Yang kedua, buat apa-apa hak dia suruh, atau apa-apa hak dia terlekat daripada nazar, daripada gapo. Yang ketiga, hubung hak sayang-sayang dia dulu. Yang keempat, hubung masalah waris barah balik ibu bapa kita. Ialah mak nakal kita, dah balik mak, balik pak. Yang seterusnya selepas daripada mati ni, gapakah wajib orang hidup kena buat terhadap harta-harta orang mati. Nah, sebab saya kecek ni sangkut paut dengan orang mati. Bagaimanakah kita nak buat baik kepada orang mati? Yang pertamanya masalah saka. Sebab selepas pada mati seorang ni, dia tinggalnya saka. Saka orang mati seorang ni, dia ada 5 perkara. Yang pertamanya, kita kena beri hak-hak saka daripada hutang orang. Bagaimana hak saka daripada hutang orang? Misalnya ayah kita ni dia pergi gada, kebertah, pergi gada cicing, pergi gada mah misalnya. Maka mah cicing kebertah saat ni tu hak demo, kita kena wi kepada tuai hak dia. Atau tua kita ni mari penyek, pergi penyek cok demo, pergi penyek bajak demo, pergi penyek gapo hak orang tu. Pak kita mati, harta tu jadi saka, tapi saka tu duduk oleh hak demo. Bagi ini semua ni kita kena bayar klik, wi klik. Sah wi, sah bayar. Nampak je saya molek. Penjajah star pakai alih 45 hari. Moga ya baik dengan saya. Penjajah star 45 hari pakai. Pakai boleh 3 hari. Nak masuk hari yang kelima tu, sebelum tu pergi mati. Kita tengok je ni, je demo tu dia penyam hari ni. Hak ni kita kena hatta kembali kepada tuan je. Itulah dikatanya saka pak dengan hutang. Yang kedua, kita kena mengurusi mayat. Mengurusi mayat. Belikan kapal banyak mana. Upah gali dia berapa kok. Beli air kafur, air gapo. Semua tu kita kena ambil harta-harta dia ni, mari guna untuk nak kapalkan mayat. Mari selepas daripada mayat turun dalam kubur dah, saudara dan saudari, barulah kita mari cara buku hutang.
Hutai hak mayat tu gilkat. Giku duit demo tu, dia bertai duit demo ni, gi gapo kau tu kau ni. Dah lekat duit demo tu. Dah beli lembu nak gerbang ni. Dah, dia bertai lu misalnya kau kat mana kan? Dah. Nanti boleh kau bayar. Kita kena bercara buku hutai pula. Saka dak lagi ni, saka tak sapa lagi. Rabuk mah kita saka dulu. Hak lain tak kira. Hutai tak hutai gapo saka dulu. Yang tiga, mayat dekat hutai pia macam mana? Kita sebagai anak ni kena bayar turut hak makan tu. Dah, kalau makan 2 gaya bayar banyak sikit. Arti nak makan segaya bayar sikit-sikit. Nah, kalau pakak kira cara pakak. Yang keempatnya ialah masalah wasiat. Baru mari di wasiat. Dah, orang tua wasiat ke apa? Wasiat tu, wasiat ni dalam harta dia tu. Dah wasiat kata nak wakaf. Sejak tu wasiat kata ikutlah wasiat dia ni. Semua tu kita kena tunaikan. Habis siap belaka dah, barulah mari masalah sako. Hutai bayar dah. Hutai hak sako pak dengan sako pak dengan hutai pun bayar dah. Hutai pun bayar dah, tanah mayat pun siap dah. Dah wasiat pun tunai dah. Barulah bagi sako. Wasiat ni belakang esok. Wasiat nak bagi sebelum hutai tak boleh. Sebab hutai tu wajib ditunaikan. Wasiat ni sunat dibuat. Wasiat ni sunat dibuat. Jikalau dia wasiat dengan harta dia, masa dia wasiat ni harta ada 10 ras. Makan celah tu, pakai celah tu. Dah guna pergi mari celah tu dalam 10 ras tu. Bahawa dia mati ni lebih 2 ras. Kira wasiat dalam 2 ras tu. Bukan ke wasiat ke masa 10 ras hak dia dah ada masa dulu, tak. Harta hak kita nak tunaikan wasiat si mati ni, kira tekah dia mati. Kira tekah dia mati. Yang kelima, barulah mari sako. Maknanya sako dalam agama Islam ni bukan mari lamdap mula-mula hak daripada kita nak buat. Kalau tak ada sako, tak kena bagi. Muka tak ada sako dah. Hari tua mati tak ada lebih apa sekarang. Hutai ada. Kira cara bayar hutai. Selepas daripada kita tanikan mayat, maka amalan yang sapa kepada kitanya 3 perkara. Satunya sedekah jariah, yang duanya ilmu hak yang beri manfaat, yang tiganya anak yang soleh berdoa kepada kita. Hak ni dah hadis ni semua fak kita ni aling pada saya lagi. Dah sedekah jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh berdoa kepada ibu bapa. Habis tu anak-anak kita kena ajar doa tu. Dah mana doa kepada ayah, ajar dia kau kita hidup lagi ni. Kalau ayah mati sikit lagi, nampak kita takut nak kecek mati ni, takut mati. Kalau ayah mati sikit lagi, tak boleh kecek lah ni, apa kecek ni. Dah. Bahasa saya panggil mai sidik mungkun ni, kecek pe tak ada berkat. Takut nak kecek hukum mati kita ni.
Tu ngak-ngak dah, tak wani sebut mati. Dah. Doa, hajar doa. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa semua. Buat apa? Ya doa kita tu, kita pun ingat azab dalam. Kalau tak azab pun jadi kita ni kikis samalah. Rabbirhamhuma. Ya Allah, beri rahmatlah kepada ibu bapa. Dah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia hera kita masa ketika kecil dulu. Tuhan beri rahmat ni maknanya apabila masuk dalam rahmat ni, selamatlah kita. Masuk dalam rahmat-rahmat ni nyanyo, kesiaplah. Kita beri duit anak kita 5 kok. Wak lemai tekak nak 3 kok lagi, kita nyanyi kita beri. Tu bang siaplah nyanyo. Meta panggil. Kalau dalam doa hak sah lagi, Rabbighfirli dzunubi, ya Allah apakanlah dosa. Dosa kita, wali walidayya, dosa ibu bapa kita. Sebab semua orang yang mati pergi jumpa dengan Tuhan ni ada dosa belaka. Kita tak sangkalah kata kita manusia ni tak ada dosa. Mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ni ada dosa belaka, tak kiralah dia mau jadi pekat gapo. Dah ada yang ditamnen gapo, semua tu jumpa dengan Tuhan ni pikul dosa belaka. Sikit dengan banyak. Sikit dengan banyak. Kalau umur banyak tu siapa dosa banyak sikit? Sebab dia bakal umur lama. Dan kalau umur sikit tu mati degah tu, siapa dosa sikit sebab masa dia sikit. Kenapa kau dosa belaka pak kita ni jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita tak ada nak minta dah ni, anak kita tu minta wi. Kita tak boleh kubur anak kita doa, ya Allah ampun dosa dia. Tuhan dengar, ampun dosa anak dia ni weh siapa doa. Bahaya tak jerak masalah ni. Dan masalah minta doa ni dia tak jerak kepada orang lain. Supaya kita minta dia mau alai, masuk dalam kedai, rakyat tu kedai alai body dah body tag berapa kod 50 kod gi pak kita prup tak gi boy mana nak gi boy kok saya tak gi. Begitu juga anak kita doa kepada kita ni seni kita dah hari ni ya doa 10 kali sehari, ya doa 5 kali sehari, ya doa kita ni gak Allah sedak supaya dengan ada orang ada nak kali dah tak kerja duit apa dah kadang-kadang kita duk tidur menyengai kok mari apa ni duit kita boleh baru ni kita duk tidur kok mari apa ni duit rumah sewa duk tidur hari noh duit ada mana butai bari dah dia bayar hari ni, jadi kita boleh duit sama padahal kita tak ada kerja pun. Begitu juga kita duduk akhirat ni dah berhajat ke bagilah ni hajat kepada doa anak kita, amal sedekah jariah hak kita, lepas tu ilmu nafaat hak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada saudara dia juga, dan kita pun masuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ini doa Nabi. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah ampunkanlah dosa bagi orang hidup daripada kalangan hak kami, lepas juga orang mati kalangan hak kami. Ini doa Nabi. Dia tak ada dah lah orang hak nak lebih ambil padu daripada Nabi Muhammad SAW dengan umat dia. Nabi sore lepas tu doa kepada orang Islam semua, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ni doa belaka. Doa ni kita dengar semua. Boleh ke hari Jumaat tengah tu batik baca. Dah kita ingat ke tak tahu.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan angko tu kita doa ni ada semua masuk habis. Dah. Cara kita nak buat dah pahala wi kepada orang hak mati. Orang mati dah. Dan kita sebagai orang hidup ni cara nak buat pahala wi kepada dia. Dah nak wi duit dia. Pahala-pahala ni kita banding dengan duit lah sebenarnya. Ada kecek pahala tak faham mana. Dah duit. Nak wi duit. Kita nak wi duit ke dia ni lepas yang mati ni dia kena makan dalam akhirat sikit lagi. Satu doa dan istighfar. Hak baca takdir pun masuk dah. Doa. Ingat dia matu, nyanyi dia matu, kita dia ni baik sungguh dulu. Dah kau hidup masa dunia dulu tapi saya lah dia ni umur panduk. Pasal ingat dia pasal nak wi duit ke dia. Dah kita doa ke dia, istighfar dia. Doa saat ni Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Nah. Yang kedua sedekah. Kata Imam Nawawi dalam ijma' kitabul ijma' ala anha taqa'u 'anil mayyit wa yasiluhu sawabuha sawa'un kanat min waladin aw ghairihi. Ni kecepai Imam Nawawi. Dia katanya sedekah ni dia akan sampai kepada mayat tak kira lah daripada anak atau daripada saudara. Mana hadis dia daripada ambil hadis daripada Imam Ahmad, Muslim daripada Abu Hurairah anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fahal yukaffir anhu an atasaddaqa anhu qala na'am. Seorang sahabat dah dia tanya Nabi, Abu Hurairah katanya, ya Rasulullah, dah Abu Hurairah kata seorang lelaki dia tanya Nabi, ya Rasulullah, abi kita ni, abi saya ni mati. Lepas tu tinggal harta. Tetapi dia tak ada wasiat. Dah mati tinggal harta tak ada wasiat. Wasiat buat barang baik, tak ada dia wasiat. Fa hal yukaffir anhu an atasaddaqa anhu? Adakah aku nak sedekah kepada orang tua hak mati saat ni untuk nak mengampungkan dosa dia dan untuk nak kurangkan dosa, nak banyakkan pahala? Nabi katanya qala na'am. Nabi kata boleh. Di sini ni Imam Nawawi dia istinbat kata hadis ni boleh juga anak dia tu nak sedekah wi kepada ibu bapa. Dia tak nak wasiat gapo yang mati. Tapi kita nak sedekah wi. Wi sampai ke ibu bapa. Hadis ni dah keluar oleh Imam Ahmad dan Muslim, dia katanya dah tak ada gapo. Nabi katanya qala na'am. Satu hadis lagi daripada Sa'di Ibni Ubadah anna ummahu matat qala ya Rasulullah inna ummi matat afa atasaddaqu anha qala na'am qultu fa ayyu sadaqatin afdal qala sakyul ma qala al-Hasan fatilka siqayatu ala Sa'din bil Madinah. Hadis ni ada riwayat oleh Imam Ahmad, lepas tu juga Nasa'i. Sa'ad Ibn Ubadah katanya mak dia ni mati. Maka ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mak saya ni mati dah, aku nak sedekah kepada dia ni, boleh ke tak?
Nabi kata qala na'am. Nabi kata tak ada apa. Lepas tu dia tanya Nabi pula, ya Rasulullah, sedekah pasal mana hak molek sekali? Ada sedekah pasal mana hak molek sekali? Ayu sadaqatin afdal? Qala sakyul ma, cuah air. Dah cuah air. Maknanya tuai air kepada orang jalan. Dah orang jalan kot tepi batas kat mana tu? Dah ada peti-peti air tengah jalan tu. Hak tu lah hak comel sekali. Maka kata Hasan Al-Basri, fatilka siqayatu ala Sa'din bil Madinah. Kata Hasan Basri katanya, di Madinah, Madinah Munawwarah tu, air hadut tepi jalan gapo tu daripada Sa'ad Ibn Ubadah Sa'ni lah, dia buat untuk mak dia. Maka biar lalu makan air ni, biar lalu makan air ni. Maknanya sedekah di sini ni siapa kepada mak dia. Dah, sebagaimana hadis hak kita dengar saat ni. Yang ketiganya, puasa. Puasa boleh juga kita nak puasa dah hati untuk nak sampaikan pahala kepada ibu bapa kita, sebagaimana hadis diriwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha saumun wa 'alaiha saumu syahrin afa aqdihi anha? Qala law kana 'ala ummika dainun akunta qadiyahu anha? Qala na'am. Qala fadainullahi ahaqqu ay yuqda. Seorang lelaki pergi jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, mak dia ni mati tapi puasa sebulan lagi tak ada puasa. Puasa Ramadan sebulan lagi tak puasa. Aku nak puasa ganti makku tu boleh ke tak? Nabi jawab katanya, boleh. Kalau mak kita ada hutang, kita nak bayar ke tak? Nabi tanya dia. Dia kata, nak bayar. Dekat hutang remoni 5 kok 10 kok. Dia tahu dia nak bayar hutang sebab mak dekat hutang anak adik kena bayar. Maka Nabi katanya hutang tu lebih berhak lagi. Dan kita kena buat. Maka sahabat sore ni pun kita pergi puasa dah hati mak dia. Walau bagaimana hadis dah hadis mula-mula tu koyak masalah pak, dah hadis yang kedua ni koyak masalah mak. Hak mula-mula tu pak masalah sedekah, yang kedua ni mak masalah puasa. Tetapi walau bagaimanapun kita boleh buat sebagai kita ni anak, dah puasa pun baik, sedekah pun baik, dah istighfar tu comel benar, dah doa pun comel juga, buat kepada ibu bapa kita. Kata setengah lama hadis ni hak koyak masalah pak mak ni sebagai tuayang. Misal hak ni kita tanya mak, Nabi jawab cara mak. Dah hak ni tanya pak, koyak cara pak. Tapi kita ada mak pak ni buat boleh kedua. Dah. Yang keempatnya, haji ni boleh buat juga. Dah kita sebagai orang hidup anak ni dah boleh buat haji kepada pak kita dan mak kita, sebagaimana hadis riwayat oleh Imam Bukhari daripada Ibn Abbas, anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazarat an tahujja wa lam tahujj hatta matat afa ahajju anha? Qala haji anha ara'aita law kana ala ummika dainun akunta qadaitahu iqdu fallahu ahaqqu bil qada. Dah, ini hadis daripada Ibn Abbas, Bukhari keluarnya. Seorang perempuan daripada Juhainah pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, ya Rasulullah, mak saya ni nazar untuk nak buat haji, tapi dia tak ada buat haji, dia mati dulu.
teh aku nak buat haji, ganti daripada mak ni, dah boleh ke tak boleh? Maka Nabi kata, buat haji lah, dah ganti mak hak mati saat ni, kerana hutang hak anak adik pun kita bayar, dan hutang hak Allah itu lebih lagi berhak kita kena bayar. Dalam hadis yang kita baca saat ni masalah haji ni, setengah ulamanya beri pendapat katanya, kita nak buat haji kepada isteri, suami atau anak kita kok ni, dah nak buat haji dari keluarga kita. Pendapat ulama kata setengahnya, dia kena ada suruh daripada si mati dulu. Dah wallahu alam. Jikalau si mati tu tak ada suruh, ada kita nak pergi buat haji ganti dia, dah ada setengah tu dah. Ada anak dia mati dulu, anak dia umur 18 19, atau mak dia mati, atau bini mati, tok lelaki mati. Apa sebab nak pergi buat haji? Awak emang jaga sendiri. Awak emang dia upah orang. Setengah lama katanya, dia pergi dengan hadis ni. Jadi kena ada suruh daripada si mati dulu. Kalau si mati tak suruh, dia katakan tak kena buat haji, tak kena buat, tak apa. Sebab sini ni dia pihak katanya ada suruh mak dia ni nazar. Nak buat haji, nazar ni bagi wajib. Tapi haji hak kita duk tunai ni panggil istitaah, kuasa. Dia kuasa. Tapi kalau kita nak pergi buat haji pun tak ada apa juga, sebab masuk dia katanya boleh kita nak buat gapo amalan untuk sapa kepada orang-orang yang mati. Tapi tengok orang hak pergi teguh, dia kata dak, dia mau tu suruh dak nak pergi buat haji wi. Kalau mau tu tak suruh dak, sebab dalam hadis ni yang mari lafaz dengan suruh. Yang kelima, sutai je pun sebelah dah. Masalah baca Quran. Dia nak kita nak buat baik kepada si mati. Kata Imam Nawawi masyhur oleh mazhab Imam Syafi'i, tak siapa pahala baca Quran. Dah ni kita tadah boleh hadis saya ni, mari perangat itu ya. Dah. Imam Nawawi masyhur oleh mazhab Imam Syafi'i, dah. Baca Quran ni tak siapa. Tapi yang sedekah tadi tu banyak ada siapa tidak, tapi hak masalah baca Quran ni tak siapa. Imam Ahmad bin Hanbal pasal jamaah daripada mazhab Imam Syafi'i katanya siapa. Fiqh ini. Dah. Pas kita nak pergi siapa ada mutu tak siapa. Dah lama punah san. Kau demo lah, ada demo kata siapa buat. Tak siapa demo tak siapa. Dah. Tapi kata daripada Ahmad bin Hanbal, lepas tu juga setengah daripada mazhab dari Imam Syafi'i, selepas baca tu dia nak katanya Allahumma ausil misla sawabi ma qara'tu ila fulan. Dia kena hadiah. Supaya kita ada hadiah dah, yang merah ni dah rasa pun. Dah baca pak juga. Ya Allah sapakan pahala. Ya baca Quran ni boleh pahala. Bukan sapa Quran tu dak pahala baca Quran ni. Satu huruf 10 10 10. Pas kita baca gapo? Baca kulhu. Apa huruf tahu tu? Kul huwallah, kul tu dua dah situ. Huwa tu dua pula, empat. Allah ni alif lam lam ha. Berapa? Alif lam lam ha. Empat pula situ. 8 puluh. Pahala hak tu sapalah kepada pihak hak kita nak buat. Ini kata setengah daripada mazhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Nawawi yang murid dia ni tak siapa. Hak Imam Ahmad dia katanya nak siapa pahala saat ni tu dengan tidak ada upah.
Ya taklid pula Imam Ahmad. Wa yashtaritu alla ya'khudhu al-qari'u ala qira'atihi ajran. Kalau upah suruh baca ni, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tak siapa upah. Nak 30 juh. Berapa? Sejuh 1,000, 30,000 misalnya katanya. 30 juh, 500 juh, 15,000. Beri duit 15,000 tu upah dia mau baca. Lepas tu dia mau nak hadiah pahala ni kepada orang mati ni. Imam Ahmad kata tak siapa. Sebab apa? Sebab dia suk di duit ya, duit pahala tu. Dia tukar dengan duit, tak ada tukar dengan pahala dak. Hak pasal siapa ni dak? Kita nak duk lah ni baca. Qul huwallahu ya Allah, sapalah kepada Yusuf bin Muhammad. Pahala tu itu setengah pendapat katanya siapa. Ada setengah pendapat tu tak siapa. Pahal nak cerak baca sendiri, tu nenau. Nak cerak baca sendiri. Ada setengah bahasa yang cidik juga taruh duit. Dia tak baca masa hidup ni. Taruh duit 14,000. Baca mumit duit ni upah ke baca Quran tu. Kena dia. Dah hoyak buat baik tang om. Nah buat baik bahasa liung sikit. Dia sendiri tak baca Quran tak tepuh. Tapi taruh duit. Dah. Kita kata ambil duit tu buat sejik atau apa, dah beli nyapuh-nyapuh beli gapo tak sejik tu nenon. Dah. Kalau kita berdasar dengan hadis takdir ke, dah amalan orang siapa kita 3 perkara tu cacing. Sedekah kita, anak kita doa kepada kita, ilmu kita. Sebab tu, sebab apa? Sebab barang ni tu daripada kita buat. Kita buat. Nah. Tok Syekh tamu lagi ni. Dia lepas ni dah. Sarup sikit. Dah khalasah. Dalam hidup kita ni kita kena pisah buat amalan 2 perkara. 2 jenis amalan saya kata tadi. Satu, amalan hak untuk diri tu dah banyak pun tak apa, tapi jangan lebih sikit. Dah. Lepas tu kita pisah buat amalan hak kita nak boleh lepas mati tu banyak. Hak tu lah orang hak jaya. Dah kita buat amalan hak untuk sangkum banyak. Tapi dah banyak ke duk fati-fati tengok jari mana. Nak buat amalan hak untuk sangkum. Dah hak pada sampai kepada dia lepas mati tu jari. Dah buat untuk diri dia. Dah buat untuk diri dia. Tapi untuk diri dia kat lepas dia mati tak ada dah lah. Habis cok. Supaya nak kali saya kata tadi. Dah tak tahu hari mana atau beri hari tu, pecah hari tu tak boleh duit haji. Kita mati hari ni, suk nyawa hari ni, cok. Semaya puasa tak boleh dah. Tapi kalau kita buat amalan hak untuk sangkum, bila kita lepas mati pun dah boleh. Sebagaimana firman Allah dalam satu surah, dia minta nak gapo? Nak sedekah. Dah. Dia minta nak sedekah. Dia mati sikit lagi tu, bakit, kalau boleh bakit itu dia nak sedekah. Dia nak sedekah. Ulama berkata sebab apa tak saya semaya? Sebab apa tak saya puasa? Tak saya baca Quran, tak saya pergi buah sebeh. Nak sedekah. Sebab dia tahu kata lepas dia mati tu pahala siapa dia? Pahala siapa dia? Allah, kita tak biasa dah pasal siapa-siapa dah. Orang ngaji baca, orang hak pasal tua dah dia tahu dia gapo dia nak benar. Hijau tak boleh dah. Dah hatta nak ngaji tu boleh anak hari duit. Ya tak boleh kerja dah. Ya pasal nak. Dia tak gerak dah. Tapi kita orang pasal orang juga tak boleh. Pasal nak pergi bajak diri, pasal pergi nak pergi cak diri. Itu panggil rugi.
Ada rugi. Kita duduk sini ni mata prop. Oh sedap dah. Kau mekak. Dah kau banyak tempat kau comel. Dah tak usah khas pada kampung kita lah. Di mana kita boleh buat baik, kita buat baik lah. Dah luar negeri mana. Dah. Lebih-lebih lagi hak kita. Kalau kita tengok negeri Arab ni, pelik juga orang Arab hidup dia. Nah. Dia ada nikah sore tu dia belanja wi. Nikah. Dia mana nak nikah, ada duit, dia belanja wi duit dia. Kita tak nampak tu dah, kita cari anak kita. Dah nikah anak kita, belanja duit anak untuk anak kita lah. Orang Arab ni tak. Semua kebajikan tu dia buat habis. Dia mau nak nikah mari. Dia mau nak ngaji tak nak bayar kata mari kau bayar wi. Dia mau nak kapal. Orang Arab ni dia kira apa sebab pala. Fak kita ni, anak-anak cucu kita orang duk ngaji kat luar negeri. Ngaji kat Saudi, ngaji kapal, ngaji free. Dah, klik mari boleh kerja. Pala oleh dia. Noh. Lepas apa tu ke? Berapa ribu ke? Hak Saudi duk hantar fak ngaji Madinah, fak ngaji mana ngaji free tu. Klik mari duk makan duit angkat gaji pak tu ni. Pas menikah bayar cara klik mari anak kita pegau jadi comel. Sebab dia menikah kita duit dulu ni sampai kepada dia habis. Cok sampai. Kita tak ada kuasa berharga pakai bahasa ni. Dia bahasa kata kita kenyek, cok tak ada apa dah. Dah. Tak mari lagi. Nak mari. Kita mari hubung saparan. Dah. Itulah. Dah sikit sebanyak. Lepas tu hak masalah fiqh hak saya baca saat ni tu khilaf ulama lah. Ada khilaf ulama tu kata balah tu, ulama ni kata balah ni. Lepas kita nak pakar mana tu suruh kita. Sebab fiqh ni ya dah ya luah. Dia tak sebab akidah. Dah akidah ni ya spek, fiqh ni ya luah. Siapa tak siapa apa tu ni yang dalil lah tu dalil ni. Semua tu hak saya kayak ni cara nak jadi luah fak kita. Dah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.